Okey, Assalamualaikum. Salam Jumaat. Okey, so mungkin saya dah post mengenai kereta Iris yang touch up ni. Korang boleh tengok video sebelum ni. Tapi saya nak buat juga video yang bercakap. Okey, ini kereta Iris, kita dah siap ketuk fender. Lepas tu kita dah simen. Iris ni bukan ketuk fender saja dengan cat fender. So kita touch up sekali dengan bumper. Kau boleh tengoklah gambar-gambar yang kat atas ni. Okey, memang saya memang sukalah nak buat video bercakap ke, post video yang gambar-gambar ke, no problem. So kita review dulu kereta yang dah siap touch up. Let's go. So yang ni Iris, kita dah siap touch up fender. Lepas tu touch up bumper ni baru lepas siap cuci dengan polish lah. So alhamdulillah lah, dah siap. Macam ni lah hasil kalau depan-depan dalam video kan. So korang mana yang nak support saya, kau boleh support saya. Nak touch up, nak ketuk, Puspakom pun boleh. Kau boleh tengok profil saya, Puspakom pun boleh, kita layan juga. Untuk mengenai ketuk, kalau kau nak datang, kau boleh tengok kat saya punya profil, jam buka pukul berapa, tutup pukul berapa. Tapi kalau nak datang, kebetulan masa tu kita cuti, kita boleh arrange lah. Apa-apa boleh WhatsApp saya untuk kalau kau nak walk in ke apa kan. So kita cukuplah untuk hari ni punya konten. Apa-apa boleh roger saya, nombor dekat bio. Jangan lupa follow saya juga. Okey, Assalamualaikum.